Dekat sini hampa boleh makan sambil healing. Jom kami nak share satu hidden gem. Hampa boleh makan masakan Melayu sedap-sedap tepi sungai. Semua ni dekat dapur mak kami di Dusun Papa, Bukit Wang Jitra. Tempat duduk dekat sini memang luas. Hampa nak makan tepi sungai pun boleh. Dekat sini hampa kena order makanan dekat kaunter tau. Panas-panas kalau kena ais kacang memang best lah kan. Dekat sini pun ada ais kacang jagung tau. Manis-manis berlemak. Sedap. Masakan kampung dekat sini memang ayak tangan orang tua-tua tau. Menu-menu rare pun ada tau. Ikan lengat goreng, ikan bekak. Yang ni memang rangup sedap weh. Makan asam picit ni dengan ulam memang menambah nasi weh. Gu pula dengan budu, apa nak kata kan. Memang enjoy habis weh makan pula tepi sungai. Serius, masakan dia semua sedap weh. Lutut goreng dia ni rangup. Buatkan hampa ketagih nak makan tau. Nasi goreng cabai kering dia pun pedas-pedas manja sedap. Yang ni set sup perut. Sup dia macam sup Thai pedas-pedas masam tu. Ayak soda dekat sini antara yang best seller lah. Panas-panas ni minum something yang refreshing memang best lah kan. Tempat makan macam ni memang best lah kan. Kalau hampa main dengan family, kawan-kawan, boleh makan sambil layan view sungai. Dekat sini surau pun disediakan. So kalau hampa nak makan masakan kampung yang sedap-sedap, siap ada view yang lawa lagi, hampa jangan lupa singgah.